Ada tak ibu ayah yang dah mula kira duit anak-anak dan dah cukup pun RM100? Jom saya nak ajak tuan-puan, ibu ayah untuk buka akaun Gap atas nama anak-anak. Satu anak, satu akaun Gap. Okey, antara kelebihan menabung emas menggunakan duit raya anak-anak ialah pertama, elakkan duit raya anak-anak itu bercampur aduk dengan duit ibu ayah ataupun duit raya adik-beradik yang lain. Yang kedua, dengan menabung emas, kita dapat melindungi duit anak-anak daripada dimakan inflasi. Yang ketiga, dengan duit raya itulah kita boleh bina dana pengajian tinggi anak-anak seawal usia mereka tanpa mengharapkan pinjaman pendidikan. Antara kelebihan menabung emas menggunakan duit raya anak-anak ialah tuan-puan boleh mula serendah RM100 sahaja dan kemudian boleh set potongan auto debit sebanyak RM50 setiap bulan. Selain itu, potensi kenaikan harga emas adalah purata 10% setahun berbanding instrumen kewangan yang lain. Jadi, bagi tuan-puan yang sudah bersedia nak alihkan duit raya anak-anak ke dalam bentuk simpanan emas, boleh rujuk PIN pos cara mudah daftar akaun dan saya akan bimbing bagaimana tuan-puan boleh alihkan duit raya anak-anak ke dalam bentuk simpanan emas.